Untung orang Bangi sebab dapat makan family set dengan makanan yang banyak macam ni, harga pula memang berbaloi gila. Untuk orang Bangi mesti korang tahu kan kedai Faharna Catering ni. Dekat sini menyajikan macam-macam masakan Melayu yang sedap dan menarik untuk korang cuba. Tapi untuk hari ni awak try family set dan yang awak ambil ni set keris untuk 6 orang makan. Dalam ni korang akan dapat nasi putih 6 set, daging salai 2 set, talapia goreng 2 set, patin tempoyak 3 set, sotong berlada, telur dadah 3 set, ulam dengan sambal belacan koma. Punyalah koma dapat macam-macam makanan dalam set ni. Harga pula murah, serendah RM159 je koma. Untuk rasa lauk-lauk dekat sini memang awak no comment. Maklumlah demo kan buat catering, memang rasa sedap le lauk dia. Nak lagi best koma makan dengan sambal belacan, memang lagi layan. Dah settle makan makanan yang berat, kita order makanan yang ringan-ringan pula. Macam ni tahu bergedil. Inti dekat dalam tahu bergedil ni pun penuh, memang best juga. Yang ni pula popiah goreng. Yang ni koma kena makan panas-panas. Cicah pula dengan sos. Untuk dessert pula awak try puding gula Melaka dengan sagu gula Melaka. Puding dia rasa lembut, manis, lepas tu ada rasa lemak-lemak sikit. Untuk sagu gula Melaka pun sama sebab dia dihidangkan dengan santan, bukan susu cair. Sebab tu lagi sedap tu. Untuk ayam pun dekat sini macam-macam jenis ayam korang boleh try. Jadi untuk orang Bangi yang nak makan masakan Melayu yang best dan sedap, korang boleh datang kat sini Faharna Catering.